Nak duduk dekat dengan RTS, maknanya area jalan lingkaran dalam lah, dekat dengan CIQ tu. Kat sini ada projek nama Arden Residence. Status dia freehold. Tapi harga kayangan sikit lah, lebih kurang 1,400 per square foot. Ada lagi satu projek, nama dia Asterias kat Jalan Kebun Teh. Harga per square foot dia jauh lebih rendah, dalam 850. Beza 550. Banyak tu. Tapi status dia leasehold lah pula. So yang mana satu korang patut pilih? Mungkin korang ada dengar lah orang cakap, beli je mana-mana, janji beli. Tapi saya punya style bukan macam tu. Benda-benda melibatkan duit banyak ni, kita kena fikir lebih sikit. So saya dah tengok dah roughly apa beza antara dua projek ni. Kita kalau nak buat keputusan, mesti kena ada fakta, bukan main assume je. Ada yang saya jumpa tu, dia jadi macam stuck. Tak tahu nak proceed ke, nak hold ke, nak survey lagi ke, apa benda ke. Dia nak Arden Residence sebab freehold. Tapi bajet dia lepas beli Asterias je. Tapi kalau boleh dia tak nak leasehold. So dia duk berfikir-fikir, macam mana nak kasih lepas yang Arden ni. Fikir punya fikir, last-last apa pun tak beli. Tapi duit habis juga. Pergi joli beli benda lain. So, jangan jadi macam dia ni. Kita kena tengok apa benda yang kita boleh check untuk bantu kita buat keputusan. Yang pertama, of course lah harga. Sebab dia berkait rapat dengan income kita sendiri. Takkanlah gaji 2,000 sebulan nak beli rumah harga sejuta. So, untuk Arden Residence ni, starting price dia lebih kurang 1.2 juta. Cincai installment loan tu boleh pergi lebih 5,000 sebulan. Kalau ada duit, tak apalah. Boleh je proceed. Orang lain ada je duit. Orang macam saya je lah yang tak ada. Alternatif dia, Asterias ni. Harga starting dia lebih kurang 470k. Bulanan dia maybe 2,000 lebih. Kalau gaji laki bini gabung ni dapat dalam 6,000 ke, lepas sangat untuk buat loan. Yang kedua, status dia. Macam saya cakap tadi, Arden ni status dia freehold. Kalau plan nak simpan harta sampai ke anak cucu ke atau nak merasa property yang have-have ni, bolehlah ambil Arden. Yang lagi satu tu, Asterias tu dia leasehold. Sebab tu lah harga per square foot dia pun jauh lagi murah dari Arden. Cuma kalau buat sewa ni, sah-sahlah Asterias ni modal lagi rendah daripada Arden. So maybe nak break even dan start dapat profit dari menyewa tu lagi cepat kalau Asterias ni. So, decide lah nak beli property tu sebab apa. Memang nak kumpul harta ke, nak duduk sendiri ke, atau plan nak buat sewa ke, boleh tabur modal pula banyak mana. Yang ni kena fikir sendiri lah betul-betul. Sebab sendiri yang kena bayar. Yang ketiga, dia punya location. Arden ni duduk dekat dengan jalan lingkaran dalam. So basically, dia dekat dengan point of interest. RTS dengan CIQ tu. Kalau rajin, jalan kaki pun boleh sampai dekat tempat-tempat ni. Maknanya, location dia ni memang padu lah sebab ada ramai orang. Hari-hari ada ramai orang ulang-alik Singapura untuk pergi kerja. Kalau Asterias ni pula, kena drive atau naik motor lah kalau nak pergi CIQ. Tapi developer dia ada buat free shuttle bus sebenarnya. So, korang pakai je lah bus ni nak pergi kerja Singapura hari-hari. Tak payah fikir nak drive atau naik motor. Ni pun sebenarnya boleh jadi selling point kalau korang beli Asterias ni untuk buat sewa dekat geng-geng kerja Singapura ni. Area sini pun macam tenang-tenang sikit. So, kalau nak duduk dengan family, dia macam tak serabut sangat. Tapi sebenarnya kan, ada je projek yang macam di tengah-tengah antara Arden dengan Asterias ni. Harga tak tinggi macam Arden, tapi tak rendah macam Asterias. Location bagus. Status dia freehold. Kira sweet spot lah. Nak tahu projek yang mana? Tekan link kat bawah tu untuk view saya punya Johor Project cheat sheet. Lepas dah view dokumen tu, korang bolehlah compare sendiri mana projek yang korang rasa menarik. Kalau ada benda yang tak faham, boleh je contact saya terus. Link WhatsApp ada kat description. So, untuk next video, saya ada cerita sikit apa pentingnya APDL ni sebelum korang pergi bayar booking untuk mana-mana property. APDL ni memang sangatlah penting. So, klik video tu dan tengok sekarang.